Hi YouTube, welcome back to my channel. Okay, kali ni vlog pendek je. Aku nak tunjuk aku kerja malam macam mana, apa aku buat waktu aku kerja malam. Dan lagi satu, ni aku test juga mic. Aku baru beli DJI mini mic. Aku tak letak mic dalam helmet aku sebab aku pakai helmet stern je. So kita tengok macam mana suara dia capture okey ke tidak, bunyi macam mana. So nanti kita tengoklah hasil dia macam mana. Okay, alright, jom. Okay guys, sekarang kita dah sampai. Dah parking motor kat bawah tadi. Sekarang baru pukul 9. Awal lagi, aku start kerja pukul 10. So pergi main news dulu, beli kopi sebelum kita start kerja. Main news sana. Jam bunyi. Terlupa soalan. Cari kopi apa? Nescafe. Nescafe latte. Guys, kopi dah beli, Nescafe. Sekarang kita lepak kat bawah ni dulu. Awal lagi nak naik pun. Sekarang pukul 9.04. Relax dulu, minum kopi dulu. So basically kerja malam ni tak banyak benda pun nak tunjuk. Adalah sebab kerja malam, sebab kita orang kan jawab call, standby jawab call 24 jam. Call ada ke tak ada, kita orang still kena standby. So maksudnya kena standby lah kan. Selain daripada standby, call tak ada tu, adalah benda lain kita orang kena buat. So basically tak apa, nanti tengok apa yang aku buat. Okay, so kita relax jap, minum Nescafe dulu.
So guys, macam ni lah kerja malam. Sekarang dah pukul 1.35. Dia dah start mengantuk dah. Puan. Oh, segar sikit. Ni kalau kerja malam 2, 3, 4 kali kena keluar basuh muka macam ni. Jom masuk dalam balik. Aduh, I dah pergi verify, salah apply. Aduh, kena replace balik. Mesti salah. Ha? No, I kena rebuild tapi I tak rebuild. I terus pergi verify. Aduh, hai. Kena replace balik. Kita rebuild PPT ke? Ada special remark ke? Special remark. Special ada sikit. Okey. Jadi kali ini kita macam dia macam banyak kan. Dia macam kita akan tengok dia. Akan semuanya pasti kita itu kita. Tapi tak betul. Masa guna kunci apa? Kunci apa? Ini dia masih itu. Betul. Ada lagi ni. Masuk dia macam dia tak tanya. Kita nak lepas sampai kita. Hai guys. Okey, sekarang 3 minit pagi. Aku tengah keluar break, rehat sekejap, rehat 1 jam. Ngantuk sebenarnya ni. Selalunya kalau waktu break macam ni aku tidur. Tapi nak buat konten punya pasal aku keluar. Kereta biru tu aku rasa dah lama kat sini ni. Duk parking macam tu je. Tak tahu mana owner pergi. So sekarang aku nak pergi 7E sekejap. Pergi cari air, roti ke. Lepas tu apa yang boleh minum lah. Jom pergi dulu 7E. Nak cross jalan ni. Orang pukul 3 pagi tidur kat rumah. Kita orang nak kerja. Itulah awak macam mana kerja kan, cari duit, cari rezeki. Itu 7E depan tu. So jom kita masuk tengok ada apa. Air apa ada? Nescafe. Nescafe ya. Nescafe. Sausage. Aku tak nak. Cakap satu minit. Wait. Oh ni 1 minit. Itu 10 second. 1 minit.
Ui, panas guys. Sepanas lagi ni, macam mana makan ni? Oh, panas. Panas. You kena U-turn balik lah. Balik? KLCC sebelah sini. U-turn balik. Jalan ni straight je. Straight depan tak? Straight depan, kanan. Depan sekali kanan, straight lagi dan you nampak KLCC. Terima kasih bang. Alright. Oh, mana? Orang tanya tadi, diorang nak pergi KLCC tapi dah lepas sempang diorang kena pusing balik. A few hours later. Hi guys, untuk video sampai di sini je. Sebenarnya aku just nak test mic dengan tunjuk lah sikit, serba sedikit macam mana kita orang kerja shift malam, apa yang kita orang buat. Okay, so sekarang ni aku pun dah nak on the way balik ke rumah. Shift aku baru je habis. Mengantuk sebenarnya ni, mengantuk plus lapar. So jomlah balik ke rumah. Nak bungkus Maggi goreng. Maggi. Ini ya. Terima kasih. Guys, aku pun nak sampai kat rumah ni. So sampai di sini je lah ya untuk vlog kali ni. So macam biasa, yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak.
Okay, dan jumpa korang next video. Thank you guys.